Orang lain takkan tahu apa yang dia update. Makna kata dia update secara public walaupun 50 ke 100 orang saja tengok. Dan benda tu daripada 50 ke 100 orang saja tengok, orang boleh screenshot post dekat public walaupun kita tak tahu. Dan benda ni dah kerap sangat berulang sampai dah satu tahap yang ayat dia ni memang too much bagi kita lah. Dapat dilihat di platform media sosial TikTok, usahawan sensasi iaitu Kieda Krip telah ditegur dan diberi nasihat oleh seorang individu wanita ketika melakukan live bersama-sama. Bagaimanapun, rata-rata netizen merasakan wajah yang dipaparkan oleh Kieda sewaktu itu seolah-olah tidak dapat menerima nasihat yang diberikan oleh wanita tersebut. Wanita yang dikenali sebagai Ku itu menasihati Kieda untuk berfikir dahulu memuat naik atau membuat apa-apa di platform media sosial. Sorry, okay? Kita cakap sama-sama. Okay, macam ni. Mungkin salah Kieda, side Kieda sebab muka Kieda. Tapi kita jadi geram, kita cakap tokok telinga dia. Geram lah siapa ambil aku tu. Tapi tengok depan-depan memang kita pun ada sifat kesian sebab kita seorang bos. Tapi kalau kata kita tak didik attitude staff sebab dia, melalui attitude macam tu, nama company bos dia tu yang buruk. Sedangkan bos dia dengan kita direct personal, dia cakap dia dah tegur dia punya staff ni. Tapi staff dia yang tak take down video tu. Okay, ini dah yang bukan-bukan ni komen ni. Korang ni nak apa ni? Apa benda korang ni? Gimana aku tak take down video tu, dia pun memang seronok benda tu sebab aku macam dah side kita salah sebab muka kita, cara kita. Tapi kalau ikutkan sifat kejam kita boleh direct story kakak macam kakak cakap. Sikit-sikit lawyer dan benda tu yang boleh ajak benda yang orang bully orang. Kita tak pernah ambil lawyer sama ni Kak B dah gaya. Dia macam ni, macam saya cakap tadi lah kan dekat kita. Jadi tindakan dia tu you kena fikir macam okay, kalau aku buat ni macam mana. Memang sakit hati kita. Sakit hati, pedihnya semua ada kan. Tapi kadang-kadang tu tak semua benda kita boleh expose in social media. Social media ni dia boleh jadi baik, dia boleh jadi kurang juga macam tu. Saya pun tak pandai lah nak cakap macam mana kan. Bukan saya melalui benda tu. Saya orang luar. Orang yang 34 juta rakyat Malaysia ni, saya salah seorang daripada ni. Video saya yang up malam tadi. So, saya bercakap tu berdasarkan apa yang saya rasa okey, saya tegur. Tegur secara baik. Saya bukanlah kata, apa kan. Saya cakap dengan baik macam tu supaya yelah sama-sama belajar lah. Siapa saya rasa ramai juga yang dalam ni ada business owner yang lain. Apalah kan, bila you ada business tu, you mempertahankan. Macam tu. Cuma yelah, saya tak kenal Kieda. Minta maaf saya cakap kalau teguran saya, apa yang saya message tadi tu agak kasar, agak menyentuh perasaan, menyentuh hati you tu, saya minta maaf jugalah. Macam tu. Cuma saya memberitahu tu, saya tak suka jugalah kan. Orang cakap-cakap ni kita stres. Kita pasti akan stres. Akan banyak efek. Orang dekat luar tu tak nak tahu pun. Kan? Orang kat luar tu tahu kecam, marah dan sebagainya. Cuma saya mewakili kawan-kawan kita yang tak tahulah 6,000 orang tak tidur ni. Maybe sedikit lah. Mungkin saya tak tahu bila waktu you nak tukar ke, ubah ke apa, saya tak tahu. Saya bukan orang yang boleh ubah you atau apa. Saya menasihati saja sebagai orang yang saya rasa okey, Kieda tak perlu buat macam tu. Lebih baik you panggil orang tu, cakap baik-baik kan. Macam tu. Sebab it's you punya nasib, periuk nasib you. Macam tu lah bagi saya. Itu je. Saya pun tak ada banyak benda yang nak komen apa macam tu. Because it's not me. I ni orang yang tiba-tiba malam ni pop. Terus FYP kan. Benda ni bagi I macam, I rasa macam Kieda agak melebihi lah daripada normal yang kita boleh buat. Macam tu. Tu je. Okay. Biasalah benda tu. Turun naik tu biasa. Dia biasa banyak turun daripada naik. Bila dalam bisnes tu kan, dan lagi F&B tu memanglah begitu. Saya pun tak suka juga setiap kali saya baca komen you tu. Kalau apa yang you, I baca juga sebenarnya. I lebih daripada baca je. Komen tu jarang. Ada tapi jarang. Kita tak suka juga orang asyik cakap benda buruk pasal kita kan. Kita pun letih. Sedangkan kita nak buat benda lain. Tapi orang duk cakap benda buruk pasal kita tu, kita akan jadi stres. Jadi
Kalau saya pandang, kalau saya daripada apa yang awak explain tadi dekat personal DM tu, kalau orang tu baik, bagi saya lah ya, saya rasa kalau orang tu baik, dia tidak perlu memanjangkan. Sebab macam saya cakap juga dekat dalam yang saya WhatsApp tadi, yang saya cakap dengan awak tadi tu, kalau boleh kita ni jangan sampai menyampai. Sebab orang saya yakin dalam ni pun dia orang suka nak tengok kita mengamuk, marah, melenting dan sebagainya. Tak ada orang yang tak suka tengok kita macam tu. Okay, itu adalah the point where orang akan ambil you, oh Kida tu begini, Kida tu macam ni. Sedangkan apa yang you explain to me, you kata you mempertahankan branding you. Okay, semua orang macam tu. Dia buat from the ground. I tengok you daripada ground juga. Daripada mula-mula buat. Daripada mulalah yang kedai yang beramai-ramai orang beratur tu, kan? Sampailah sekarang. So, of course you nak protect you punya brand tu. Tapi kadang-kadang ada beberapa perkara yang kita tidak perlu nak share dengan orang. Tidak perlu bagi tahu semua orang. Ya, niat you mempertahankan. Pastilah kalau I jadi you pun kan. Tapi dengan keadaan sekarang ni, saya bukanlah nak cakap apa. Mungkin ada sedikit khilaf dari kita kan. Time-time aku nak cakap ni kau nak lalu letup-letup. Geram betul aku. Tak boleh. Dah. Betul. Benda tu jadi macam benda akan panjang walaupun kita dah settle dengan si Zazo tu. Zazo tu pun dah selesai dengan kita dan kita pun ada kontak dia. Kita tengok status dia apa semua je. Sebab tu kita minta untuk akak, bila kata kita dengan dia dah settle, kita minta untuk akak take down je video dia kak. Sebab benda ni akak sendiri baca komen. Orang suka kita kerip walaupun kita berubah. Kita berubah jadi ustazah sekalipun orang suka kakak. Dia kata orang hentam pasal kita. Biasalah, hentam-hentam ni benda biasa. Selagi you be in the social media, you upload baik pun orang cakap, you upload jahat pun orang cakap. Dan kita selalu fikir. Dan bila kata kakak update macam maybe side kita buruk sebab kita dah viralkan dia. Tapi kena tengok side kenapa kita viralkan dia dulu sebelum tu. Dan kita pun boleh belajar, oh maybe lepas ni kita tak perlu viral, LOD saja. Bukan sebab sekadar krip, tapi sebab dengan krip itulah saya boleh bayar semua gaji staff saya. Macam kita ulang lagi, zakat saya pun saya target untuk bayar lagi banyak untuk tahun ni. Saya nak bantu orang yang berkaitan dengan saya. Bahawa saya ada vendor, disebabkan support vendor tu pun kita kena kecam. Sebab macam-macam kok kerana krip tu saja kok. Itulah. Itu saya cakap, saya tak faham juga you punya modus business kan. Saya tak boleh komen lah, itu you punya business macam tu. Cuma ya, kalau bagi saya, kalau orang nak beli dia beli, kalau tak boleh beli tak boleh beli. Betul, tapi mostly customer kami enjoy je, happy kan Bien. Tak ada customer yang